Belang-belang ke dia. Beta fikir kadang-kadang belangnya kai tengok hana mupu dia mendek dia. Nyepu dia tu boh tengok. Pudek je. Cuma menurut tengok kat telat-telat bercara mecut. Bercara mecut cara beramal. Baik tandalkan tenaga roh berkalima. Lain tiro dulu. Ibadat go berjek kepala tengok. Kerja lupa. Nemagen mentau. Bagai. Jo ke cukup le betul rehan ajak teman tu bah. Nyan ya cakau dia. Berjak gara-gara tanya mana fahala magen. Karena fahala orang yang jaknya gara-gara tanya kan ke nabi ke tanya oleh Allah kan tadib ni. Dia baik susah nak kalau orang nak sembahyang. Kan baik dia nak sembahyang. Hati ji nyan tempat yang magen. Punya kakak sembahyang gerok ibadah ni magen dah yang kan. Ya. Tahu orang manteng hana ilmu pai dah yang tempat aku magen bi ilmu. Hai la dom menau aju. Mun Fatihah hana roh lah. Tengok tak pegat dah semua medis dia nak toyak buat. Ya. Kakak tak dia nak Fatihah, tak gen Fatihah ju. Pakat sembahyang Fatihah kan yang baca bu Fatihah dia. Budang purno. Tengok kan mati kan yang Fatihahnya ke baca tengok purno. Kan pahala kan ke tengok si. Doa sembahyang tengok purno. Ada gelakai dia dah purno pi hanjut tu. Keten pi hang purno bagi tengok. Tayu mentang dah pakai-pakai sembahyang. Pakai yang purno mentang. Yang purno solat yang murno orang lain, yang pahala tengok. Magai kau mangat kan? Ke baik bangai tegak. Itu ya cara game motor gop. Urang ngempeng roy, ya cok labai ha. Kementang cara. Tapi dengan Allah tak magen. Hana pekan 10% ke bala sertau. Maka magen no. Baik kali tajak tu ada gop. Ba menai ke dia. Lalu meno apa dah pakai agam tu ramai tahu urang nan curugai aku buat. Mudah. Curugaya hana merpah haji, hana mencok hak tengok te ramai urang. Dunia ayo te kata gegop kan ni ke tengok. Akhirat hana haji. Hana batas. Ang kerja no meno mata yo kat telat-telat tu. Nhớ lửa thằng cà quay ơi quay lại nhớ phải đến đi no đường muslimin muslimah kan punya bir kerja jalan-jalan le le lampu semenji mati tanya le tak tempat amagen mata kiban caranya orangnya bergetem bubu ibadah bergara-gara tengok tiro tak tume ka pahala tiro tu punya tak bubu tiro ke tiro tak kan 10 ro tak tume padi pahala. Okey, tanya kan mati orangnya pubut gara-gara pun dia pakat. Han beruntung. Tengok telekat tengok long kuno yang magen. Han le tu mentau dek magen ayu. Tu nak payah bloi go, nak payah sewa. Hai dia pakai-pakai mantau. Cuma kadang-kadang nak urang, yang tak pakai mantau hang gede. Kadang-kadang payah tabi kupi-kupi, tabi mimi ju. Mangai dia, dia kadang-kadang mengating kai dengar tu. Dia kan target je pernah rugo sebab buku mi. Pahala wa khairat dia ojai dah. Nya insya-Allah munyo tertim magennya kau dia kama. Maka hanya yang paling beruntung nyo royo duduk lung kono lu lantik je kagen duduk. Ya kan? Hai lu nak si pahala si gara-gara ron magen lu pahala. Nya pai hana jadi li. Mana nak le pahala ya hantar ira ku ko dia ni kila balung handin bubuat tu. Mana dia baji hanji ya laudin landoyanyo kila bago. Bah ke dia bago thairo dem laba. Kan? Kelebu menyo kila bah menejak deng depan hai motor. Ko laba tu ke motor. Payah yang depan. Tak blo berhan di takut laba tu ke mekat ber. Tak tenda. Dah fikir kila baurinya thairo teruk pun masalah. Kan? Jadi ronyo meneniat ju catat sebagai agen ilmu, agen agen agama. Pahala agen gepah jai tua tu. Baik tanda pribadi ro tu ro. Magen ju. Ya kan?
Buku tulis malaikat julatim, buku tulis dalam buku malaikat nyolong catat sebagai agen. Ya. Fahla coba Allah ni ikhlas kerana Allah. Dia kan? Ni kan dia magen you. Ya insya-Allah punya berawat ton dia. Ya dua ton ke no jemaah menyobit ni magen ro ne. Nya halat biji le. Tapi bibit magen, tanya target akhirat. Dia kan? Jadi niat aja, niat julatih insya-Allah ya Allah nabi taufik dari dia urangnya kalau magen. Nyok aku tem. Ya julatih aku tem ya Allah ya. Ikhlas kerana Allah. Jadi mulai urangnya ju dilantik resmi je kagen. Agen kebaikan, agen agama. Netem kan? Hai cần kilo ilmu phala thì phala yu hari dah menang thì magai itu aku menau dia agama dari zaman kan beta mim yang orangnya thì orang kena relah agama thì jai tu munyo zaman mesti hana tak buat hana tu agama aku orang tayo kagak soh hina orangnya kai coy kafe orang kerjanya payah bangkit sebarkan ilmu sebarkan agama tanya ke agen agama